nak tanya, apakah kesalahan-kesalahan yang kebiasaan dijumpai ketika diaudit lapangan yang boleh menyebabkan sijil halal digantung atau ditarik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sijil pengesahan Malaysia yang digantung ataupun ditarik melibatkan beberapa kesalahan antara kesalahan yang besar ataupun kesalahan serius. Contoh kesalahan besar ialah apabila penyalahgunaan logo halal kepada produk yang tidak dipersejakan halal. Yang kedua ataupun pekerja muslim yang tidak mencukupi di lapangan ataupun di premis. Ataupun yang ketiga ialah kesalahan kebersihan ataupun melibatkan kesalahan JMP yang melibatkan kesalahan ketara kepada penghasil produk. Kalau melibatkan kesalahan serius ataupun sijil yang boleh ditarik melibatkan pencampuran halal, bahan mentah halal ataupun bahan mentah haram, ataupun melibatkan ada unsur-unsur najis mughalazah, anjing ke babi ke, ataupun melibatkan juga penggunaan arak ataupun alkohol. Itu antara kebiasaan mana-mana pemegang sijil halal dia digantung ataupun ditarik. Wallahu a'lam.